Okay, hai, bersama dekat Azman Movie. Azman Movie terjumpa pula mesin padi lekat. Dia macam terjatuh kubang, dia sengit sebelah. Tengok kat belakang ni. Backhoe bukan backhoe lah, tapi macam traktor. Traktor tu tak tahu mungkin dah nak korek tanah ke bawa barang ke apa, tak tahu lah. Traktor penolok. Tapi tengok dia macam kubang tu dalam juga tu. Sebab dia sengit sebelah. Mungkin kena korek tanah trek di sebelah kanan. Tapi kita try tengok bagi dekat lagi lah. Terima kasih yang tengok video ni. Tak tengok lagi video sebelum-sebelum ni, boleh tengok dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Okey, jom kita tengok bagi dekat lagi lah. Cuaca memang panas terik lah. Dia memang panas terik. Sesuai lah untuk ambil padi kan. Dia tak basah. Kalau hari hujan memang tak boleh ambil padi dah. Dia memang panas terik macam ni lah boleh ambil padi pun. Tapi bila ambil padi, jadi mesin padi dia suka nak lekat. Kalau boleh mesin padi pun tak mau lekat tau. Dia pun nak habis cepat-cepat. Tapi mesin padi dia tetap juga nak lekat. Kalau boleh driver pun tak melekat, mesin padi pun tak melekat. Tapi lekat juga. Tapi nak buat macam mana kan? Kalau boleh driver pun tak melekat. Okey, kalau kita tengok tahun ni memang mencabar jugalah mesin padi ni lekat. Dia track belah kanan ni dia macam terjatuh kubang lubang. Dia sengit sebelah. Tengok macam ada backhoe, bekas backhoe korek lah tu. Korek kubang lubang tu kan. Tapi dia dalam padi tak tahu lah ada tong ke tak. Dalam tong tak tahu lah ada padi ke tak. Jadi dia pun kalau boleh tak melekat lah. Sebab padi pun banyak lagi yang tak ambil ni. Banyak lagi padi yang tak ambil baru mula. Tapi itulah orang kata nak buat macam mana kan. Kalau boleh tak mau lekat. Apa nak habis cepat-cepat. Sebab bila ni musim kering. Jadi kalau musim hujan dah tak boleh ambil padi pula. Jadi tak apa, kita try tengok track pula.